Petang ini saya ke sini di atas recommendation kawan saya yang tinggal di Bangi. Inilah dia Bumbu Baba yang terletak di Bandar Bukit Mahkota, Kajang. Dia kata makanan Indonesia sini sangat sedap. Ini saya kena cuba sendiri dulu. Saya order nasi padang ayam gulai dan nasi padang rendang daging. Jangan lupa, gulai is a must. Dan saya juga sempat order beberapa side dish untuk kongsi bersama. Kalau makan Indonesian food, mana lengkap kalau tak ada teh botol kan? Gulai sini betul-betul sedap dan kena makan bersama cili balado. Yang saya suka, cili balado sini bukan jenis yang hanya rasa pedas. Ia ada aroma tersendiri. Susah nak explain. Ini kena cuba sendiri. Daging rendang bagi saya okey. Tapi gulai urat ini bagi saya yang tak pandai makan urat pun suka. Cukup lembut. I love it. Paru goreng ini betul-betul rangup macam makan kerupuk. Paling penting tak ada bau hangit. Sedap. Daging dinding ini bagi saya sedap biasa-biasa je. Rasa macam beef jerky. Gulai daging ini sedap. Saya perasan apa yang dimasak dengan gulai memang sedap di sini. Nampaknya saya dah jatuh cinta dengan cik gulai di sini. Overall, recommendation kawan saya untuk makan di sini tidak menghampakan. Makanan sedap dan harga berpatutan.